Okay? Baik, dan saya sedikit mengenai operasi besar-besaran di Pasar Selayang baru-baru ini. Katanya peniaga mendakwa mereka perlu memberi duit perlindungan sehingga RM5,000 kepada pihak berkuasa. Adakah SPRM akan menyiasat? Tak, ini sekarang ni perkara baru. Yang baru timbul dalam media. Tapi pada saya isu lama. Okay? Tentang peniaga-peniaga memberi pada agensi buat kuasa dan sebagainya. Jadi saya berharap mereka yang mendakwa begini datanglah kepada SPRM. Kita dah ada undang-undang tentang perlindungan kepada pemberi maklumat. Ada program yang mana kita dah banyak kali promokan. Kalau mereka setakat bercakap dengan media, bercakap dalam sosial media, dia tak akan menjadi selesai perkara ni. Ya? Jadi bila menuduh agensi buat kuasa secara general, secara am, pada saya tak adil. Jadi isu sebenarnya kita tak nampak juga. Contohnya mereka juga menjalankan perniagaan cara tidak mengikut proses, tidak undang-undang, menjalankan perniagaan cara haram, saya katakan, dengan banyak hal lagi lah. Jadi untuk kami SPRM untuk terus menjalankan siasatan, jadi pada saya kami tidak akan jalankan terus penyiasatan ni kalau tidak ada maklumat yang benar, yang tepat sampai kepada kami. Jadi kita kena berlaku adil. Saya tak boleh berlaku tidak adil kepada kedua-dua pihak yang ditomah konon menerima, yang ditomahkan dengan memberi. Ya, jadi perlulah mereka ni datang ke hadapan kepada kami dan saya akan tengok perkara ni.